فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين وقال النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها متفق عليه صدق Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dikasihi saudara pengacara majlis Imam 2 kita, yang dimuliakan Datuk Haji Zulkifli Haji Osman yang merupakan pengerusi kepada Masjid Sayyidina Ali di tempat ni di Tempoyang, Kuala Lipis. Yang berbagai timbalan pengerusi Tuan Haji Ahmad bin Sudin dan Tuan Imam 1, Ketua Imam Ustaz Zainuddin bin Haji Ismail, dan teman-teman sahabat-sahabat anak karya, tuan-tuan dan puan-puan hadir-hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ni dalam siri jelajah ke negeri Pahang dan beberapa negeri lagi di Malaysia ini. Jelajah ini saya telah lakukan sejak dulu lagi, 45 tahun yang lalu sampai sekarang ni, 45 tahun yang lalu. Dan hari ini saya berada di Kuala Lipis. Alhamdulillah dengan bantuan daripada penyeras kita kat sini, Puan Zuraidah namanya. Dia telah dapat menghubungi teman-teman sahabat-sahabat di sini untuk saya memberikan 5 sesi kuliah. Semalam kuliah maghrib, pagi tadi kuliah subuh. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu ya, kuliah subuh yang diadakan pada hari Selasa tidak terdengar di Kuala Lumpur, dan saya pun tidak pernah melakukan di Kuala Lumpur, di Balai Persekutuan dan di mana-mana juga, di Selangor, di mana-mana juga. Tapi pagi tadi kita mengadakan kuliah subuh. Masya Allah tuan-tuan, kehadirannya saya merasakan antara kuliah subuh di masjid antara yang paling ramai sekali yang hadir pagi tadi. Saya merasakan inilah satu sentuhan, inilah satu komitmen kepada kita nak memakmurkan rumah Allah dan sekaligus menjunjung agama Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ni pun saya rasa dari segi kehadiran biasa masjid-masjid, malam ni antara yang ramai yang saya saksikan. Tahniah kepada Datuk Pengerusi, tahniah kepada Tuan Imam, Tuan Bilal, tahniah kepada seluruh jawatankuasa Masjid Sayyidina Ali ini, dan kepada ahli jemaah, tuan-tuan dan puan-puan yang mesti sekalian. Alhamdulillah. Tuan-tuan, tajuk yang kita nak bincang, agaknya Puan Zuraidah ada berunding dengan teman di sini, ialah tentang ibu wanita sebagai pendidik ataupun sebagai satu madrasah dalam rumah. Madrasah, the whole madrasah, the whole institutions of education and training dalam rumah terletak di atas bahu kepada seorang insan yang namanya ibu. Jadi malam ni bukan saja ibu itu berkaitan, ayah-ayah ni lagi berkaitan. Sebab kita adalah merupakan rakan kongsi. Kita ni sparring partner kepada teman kita yang namanya ibu, teman kita yang namanya isteri. Tuan-tuan, insya-Allah dalam konteks itulah saya akan meneruskan kuliah ini dalam masa 1 jam. Saya mengambil tempat dia tadi pukul 7.35 begitu. Saya akan berhenti dalam pukul 8.35 atau lewat-lewatnya 5 minit selepas itu, insya-Allah. Boleh Tuan Imam? Tuan-tuan yang paling betul sekalian,
Bila kita cerita tentang ibu ini atau muslimat ni, saya yang sedih sekali. Sebab ada hadis mengatakan ibu wanita itulah ruang utama pertama yang dinamakan pintu syurga. Di bawah tapak kakinya syurga, tapi ruang utama untuk masuk ke syurga adalah ruang yang namanya ruang khidmat seorang wanita kepada keluarganya, kepada suaminya, kepada anak-anaknya. Dan tuan-tuan dan puan, bila kita sebut saja wanita yang sedemikian itu, sebenarnya kita cerita tentang nature. We are really talking about nature, tentang alam semula jadi, kerana seorang ibu itu adalah insan semula jadi. Insan semula jadi bersama seorang ibu yang Allah bekalkan dengan kelebihan-kelebihan semula jadi yang tak ada pada suami, yang tak ada pada saya, yang tak ada pada tuan-tuan, yang tak ada pada Datuk Zul, yang tak ada kepada semua. Hanya diberikan kepada insan yang namanya muslimat, insan yang namanya wanita. Siapa dia? Mak kita. Siapa dia? Isteri kita. Saya tadi mengatakan, tuan-tuan, saya rasa yelah, ada sedih membincangkan soal wanita ini sebagai madrasah dalam keluarga. Sebab saya dah tidak ada kehilangan ibu 23 tahun yang lalu. Dan saya nak mengkhidmati lagi. Kalau ada ibu saya nak khidmati lagi. Tak cukup walaupun kita berikan segala-galanya daripada 8 orang. Cuba berikan segala-galanya kepada seorang ibu. Tapi bila ibu dah meninggal, bila kami sudah lama ditinggalkan oleh ibu yang Allah panggil untuk menerima Allah Subhanahu Wa Taala, terasa banyak lagi yang belum kami lakukan semasa ibu bernyawa lagi. Terutamanya tentang kasih sayang. Tuan-tuan, tentang kasih sayang. Saya tanya ibu-ibu, tuan-tuan, yang saya biasanya ada 2 minggu sekali ada kuliah duha. Di Kuala Lumpur ke, di Perak ke, di Selangor ke, di Melaka ke, kuliah duha. Dan kuliah duha biasanya ramai, dalam 200, dalam 300 orang. Alhamdulillah, tuan-tuan. Dan biasanya waktu habis ceramah dalam 1 jam setengah, disediakan makanan. Waktu menyediakan makanan itu, waktu makan itulah sebahagian daripada wanita-wanita, ibu-ibu yang hadir itu bertemu saya untuk menyatakan sikit isi hati mereka terhadap kehidupan mereka yang berkaitan dengan suami, kehidupan mereka yang berkaitan dengan anak-anak, dan kehidupan mereka yang berkaitan dengan mak mertua, bapa mertua dan sebagainya. Okey. Saudara-saudara, antara yang selalu dibisikkan kepada saya ialah ibu-ibu dengan anak-anak. Saudara, anak tak peduli mereka, anak jarang duduk sebelah mereka, anak tak salam mereka, anak tak cium tangan mereka, anak tak dakap mereka, anak tak ucap terima kasih kepada mereka. Saya nak tanya ni tuan-tuan, anak-anak ni tuan-tuan, mereka buat apa yang saya sebut satu persatu tadi? Anak yang bercakap dengan mak menggunakan bahasa macam kawan-kawan. Mak satu bahasa, mak dengan ayah, there is special linguistic requirement for you to speak to your parents. Mak dengan ayah bahasanya berbeza dengan saya, dengan Adam yang menjadi pembantu saya. Mak dengan ayah saya kalau masa hidup, cara saya memandang wajahnya berbeza dengan saya memandang wajah Ustaz Zanurin ini. Berbeza. Sebab apa berbeza? Sebab kualiti yang ada kepada insan namanya mak. Mak saya, mak saudara dan sebagainya, they have a special qualities only given by God only to them, not to everybody. Saudara-saudara, sebab itu saya nak sebutkan malam ini, mari kita renung, sama-sama kita renung. Sama-sama kita renung, sama ada kita membantu atau tidak membantu isteri kita menjalankan tugas sebagai madrasah. Saudara yang berkenan sekalian, menyebutkan isteri sebagai tugas sebagai madrasah, saya nak ambil terjemahan daripada petikan hadis. Pendidikan seorang ibu terhadap anaknya bermula sejak detik pertama anak itu berada dalam rahimnya. Tuan, pendidikan yang pertama seorang ibu kepada anaknya bermula sejak janin itu mula berada di dalam rahimnya.
Tuan-tuan ya, agaknya kita tidak pernah mengandung. Kita tak tahu. Kalau kita nak gambarkan dalam buku tulis bervolume-volume nak gambarkan macam mana seorang ibu menjaga bayi, mendidik bayi, bukan bayi, janin, mendidik janin yang berumur 1 bulan, yang berumur 3 bulan, yang berumur 4 bulan, mulai daripada 4 bulan, bulan yang keempat, pendidikan lebih sahih sudah berlaku. Saudara, ketika itu dalam Islam diminta ibu-ibu itu banyak membaca Al-Quran, diminta ibu itu banyak berqiyamul lail, diminta ibu itu banyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, diminta ibu itu banyak mengangkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, diminta ibu itu banyak mengingati Allah Subhanahu wa taala lebih daripada mengingati yang lainnya, mengingati Allah, Rasulnya. Ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Apa perhatian yang diberi, saudara, kepada ibu? Seorang ibu, perhatian yang diberi ialah, yang pertama ialah Allah. Masa kandungan janin berada 9 bulan 10 hari, Allah, 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 Allah. In whatever fikir, zikir, the form of zikir, tak kisah, Allah, 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 Allah. Saudara, banyak zikir, banyak mengingati Allah, dan banyak juga mengikuti kehidupan seorang insan. Dan kita akan bertemu, tuan-tuan akan bertemu, dan saya akan bertemu, insyaAllah kita akan bertemu dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, ingat kasih kepada Allah dan Rasulnya. Saudara, tuan-tuan ingat tak, isteri kita sudah mengandung setengah tuan-tuan 5 kali, sudah mengandung 8 kali, macam saya 8 kali. Ada tak kita bersama-sama dengan isteri berbakat macam mana caranya kita nak mendidik anak bermula daripada alam janin? Tuan-tuan, saya tanya, saya nak tanya, this is an open question, I'm asking you. Ada tak sudah berbincang dengan isteri? Waktu isteri kita melahirkan anak, mengandung anak yang pertama, anak yang kedua, anak yang ketiga, ada tak perbincangan suami isteri macam mana nak mendidik anak-anak di asasnya waktu mereka berada di alam janin? Ada tak suami mengingatkan isteri kita? Dah baca ke surah Al-Waqi'ah pagi ni? Ada tak suami kita sebelum tidur ini dah baca ke Tabarak? Sebelum apa-apa pun pagi, sudahkah kita berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar? Tuan-tuan ada bagi tahu isteri kita? Atau menantu kita yang sedang mengandung sekarang ni, kita yang tua dalam rumah kita, dengan ilmu sikit yang kita ada, memberitahu mereka permulaan pendidikan yang mesti ada kepada janin. Tuan-tuan, janin ini, talking about janin, fetus. Tak ada agama dalam dunia, saya dah check dah, tak ada agama dalam dunia paling elaborate menceritakan tentang pendidikan tarbiyah mulai daripada janin. Daripada hari pertama, tuan-tuan, spermatozoa berjumpa dengan apa ni, perempuan punya dalam ovari itu. Masa itu, tuan-tuan, sudah ada satu sistem pendidikan dalam Islam. Dalam agama lain tak ada, tuan-tuan. Jadi kalau ibu-ibu yang sudah mengandung 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, dah terlepaslah kalau ini tidak ada dalam ilmu kita. Kalau suami kita tidak membantu kita, kalau mak dan ayah tidak membantu kita untuk mengerjakan satu tugas tanggungjawab seorang ibu, ialah pendidikan di alam rahim waktu isteri kita janin berada di alam rahimnya. Kan kita diminta membaca surah Yusuf, banyak baca surah Yusuf. Kan kita diminta membaca banyak surah An-Nur. Tuan-tuan,
Kita diminta banyak membaca surah An-Nur. Nurun ala nur, yahdillahu linurihi man yasha, wa yadribullahu al-amthala lin-nas, wallahu bikulli syai'in alim. Nurun ala nur. Cahaya berada di atas cahaya. Tuan-tuan, tuan-tuan buka dalam buku tafsir, cahaya berada di cahaya. Tuan-tuan, disemak, diulas bervolume-volume. Cahaya berada di atas cahaya. Nurun ala nur. Nah, tuan-tuan, nur ala nur, cahaya ni macam-macam. Cahaya kehidupan, cahaya kebesaran Allah, cahaya keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cahaya syurga. Tuan-tuan, cahaya tapak-tapak kaki kita melangkah ke syurga. Cahaya seorang isteri yang mengkhidmati suami, cahaya seorang ibu yang mengkhidmati anak-anak, mendidik anak-anak, semuanya dilengkungkan dalam cahaya-cahaya kehidupan. Tuan-tuan dan puan, yang ulama ada mengulas banyak tentang nurun ala nur. Tuan-tuan yang saya muliakan sekalian, kita sudah tidak mengandung lagi. Perempuan pun dah tidak mengandung lagi. Sebagian besar hanya saya rasa tidak. Dan kita pun mungkin umur 60-70 ni, we don't expect to get another children, or else ada tambahan anak-anak lagi. Tapi tuan-tuan, saya nak bagi tahu ya, saya dah 45 tahun bagi ceramah ni. Selama 36 tahun saya buat program namanya Summer Camp. Hasan Ali Summer Camp, Hasan Ali Summer Camp. Maybe some of you have followed my program. If not you, maybe your children. 35 years ago, 40 years ago. Saudara-saudara, oleh kerana ibu tidak mainkan peranan, oleh kerana ayah tidak membantu ibu memainkan peranan, oleh kerana perkelilingan ibu itu tidak membantu dia memainkan peranan sebagai seorang ibu, madrasah, menjadi madrasah kepada keluarga, lahirlah anak-anak. Saya nak sebut kata-kata, lahirlah anak-anak yang boleh dilabelkan sebagai anak derhaka. Uququl walidain, uququl walidain, anak-anak yang derhaka. Sedih tuan-tuan, seorang ibu tengok macam mana mengandung, macam mana kita jaga janin dalam kandungan, macam mana kita hari-hari berdoa menitiskan air mata. Kalau itu anak yang pertama, nak sangat tengok, nak sangat tengok. Bila lagi wahai Allah, bila lagi wahai Allah, bila lagi 9 bulan 10 hari. Too long for me. I want to see my baby. I want to see my baby. Saudara, punya anxious seorang ibu untuk melihat anaknya. Sangat anxious seorang ibu untuk melihat bayi yang dilahirkan. Sangat anxious seorang ibu untuk memegang ubun-ubun kepala bayi yang dilahirkan. Sangat anxious seorang ibu untuk memberikan satu ciuman pertama. Ciuman pertama bila anak itu meneroka satu dunia baru, namanya dunia fizikal. Dunia alam rahim 9 bulan 10 hari. Sekarang dunia fizikal. Tuan-tuan dan puan betul sekalian, kita sambut anak ini. Orang Islam aja tuan-tuan, kita sambut anak ini dengan 7 laungan. 7 laungan. Dan kalau tuan-tuan ikut dalam satu laungan ini, ikut satu persatunya, saya adalah anak should not be facing any problem. Saudara ada berapa anak pun, you should not, must not and should not facing any problem. Sebab kita menerima cara tarbiyah, secara tarbiyah fitri, tarbiyah secara fitri semula jadi. Apa yang kita beri kepada anak kita? Setelah berumur 3 jam, 3 jam. Setelah tuan-tuan dan puan, insyaAllah dibereskan, dimandikan, dibedakkan, diwangikan, dibedongkan. Biasanya bidan atau nurse akan serahkan kepada pakciknya atau bapaknya. Sila. Sila je. Sila. Pakcik sila. Pakcik pun pergi satu sudut. Dengan ni pendidikan tuan-tuan, pendidikan ni. Pakcik tu pergi satu sudut, tatang anak, tatang bayi berumur 3 jam. 3 jam.
Bayi umur 3 jam, if you have doctors here, tuan-tuan boleh confirm dengan apa yang saya kata. Telinganya tidak beroperasi penuh lagi, matanya tidak beroperasi penuh lagi, sistem dalam organnya tidak beroperasi penuh lagi. Seluruh kaki tangannya, tuan-tuan, daripada rambut sampai ke kaki, belum lagi 100% beroperasi sepenuhnya lagi. Sudah diberitahu 7 perkara. Yang ini kita kena bagi tahu, tuan-tuan. Patutnya sudah diberitahu masa kandungan berumur 1 bulan 1 hari. Itulah yang diberikan kepada mereka. Tapi oleh kerana alpa, mak alpa, bapa alpa, keluarga alpa, akhirnya sampai 9 bulan 10 hari ada ibu-ibu yang tak pernah baca Quran. Ada ibu-ibu yang tak pernah berdoa. Ada ibu-ibu yang tinggal sembahyang. Saudara, ada ibu-ibu yang tidak mohon taubat kepada Allah. Ada ibu-ibu yang, tuan-tuan, ada ibu-ibu yang memanjakan dirinya. Terlalu memanjakan dirinya kerana dia mengandung. Reason dia mengandung. Kau pandang aku pasal kau mengandung. Kau kasih aku pasal kau mengandung. Kau mesti simpati dengan aku pasal kau mengandung. Tuan-tuan, itu bukan caranya. Balik tadi, datang anak, pakcik atau bapak dia pergi ke satu sudut. Tuan-tuan dengar dia punya syllabus curriculum dia. Tuan-tuan sudah mendengarkan waktu umur 3 jam. Saya sudah mendengarkan waktu umur 3 jam. Apa, tuan-tuan? Apa dia ilmu yang pertama yang nak bagi kepada anak umur 3 jam? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wahai anakku, wahai cucuku, Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Daripada masjid Sayyidina Ali ni, tuan-tuan, tadi bila azan waktu maghrib tadi begitu kuatnya azannya. Saya tengok PA system kat sini antara yang terbaik. Datuk, saya ucapkan tahniah. PA system kat sini antara yang terbaik. Dan laungan Allahu Akbar, Allahu Akbar, apa dia? Allah Maha Besar. Maha artinya incomparability, no comparison. The bigness of Allah, the great of Allah subhanahu, the greatest of Allah subhanahu wa ta'ala, no comparison, tak ada bandingannya. Kita bayangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, umur 3 jam. Sampai dia umur 13 tahun dia tak datang masjid. 13 tahun dia tak sembahyang. 13 tahun dia tak bangun subuh. 13 tahun tuan-tuan dah balik, tak bangun subuh pagi tadi. Dia pergi sekolah, dia pergi sekolah. Tapi dia tak pergi sekolahkan diri yang terlebih dahulu 2 rakaat sembahyang subuh untuk dia meminta pengajaran, pembelajaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk hidup di dunia ini dan di akhirat nanti. Tuan-tuan, tak sembahyang. Di Kuala Lumpur, tuan-tuan, depan saya selalu beritahu, kan, sekarang ni di Kuala Lumpur rasanya subuhnya ialah dalam 5.50. Sini berapa? 5.48. Kuala Lumpur lebih awal lagi, lebih lama lagi. Lewat sikit. Okey. 5.48, 5.49. Tuan-tuan, 5.49. Tuan-tuan lalu tengok anak-anak beruniform di stesen bas. Anak-anak beruniform di depan rumah dia menunggu keinderaan. Di mana subuhnya, tuan-tuan? Serius, di mana subuhnya? Bukan seorang, bukan dua. Cantik, pakai baju tudung, pakai baju kurung putih, pakai biru-biru apa ni kainnya, pakai tudung cantik, pegang beg. Tapi tuan-tuan, menunggu datangnya keinderaan, bukan menunggunya datang rahmat Allah. Tuan-tuan, our children waiting for the coming of the van coming, fetching them to go to the school, bukan menunggu datangnya rahmat Allah. Bas itu tak boleh bawa rahmat Allah. Rahmat Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah is the greatest. Itu rahmat Allah. Tuan-tuan, itulah pendidikan yang paling hebat. Tak ada dalam agama lain. I can assure you that those other religion having that kind
untuk memberikan kekuatan kepada anak berumur 3 jam. Kita nak letakkan suatu asas yang tidak ada turut bandingnya. Balasannya, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Ulang lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ulang lagi. Sudah. Tak ada orang yang boleh sampai hari kiamat nanti mentafsirkan apa sebenarnya, macam mana caranya. Allahu Akbar. Mentafsirkan daripada tuan-tuan pengertian intrinsiknya, ekstrinsiknya, pengertian dalamannya, pengertian luarnya. Tak ada. Kehebatan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Pasal kita tak faham Allah Maha Besar. Jadi azan di sini tak terasa apa tuan-tuan. Orang yang mendengar azan tak datang ke masjid, mendengar azan tak sembahyang, tak terasa apa. It is a ada normalization of non-compliance. Bila azan diazankan, kita tidak datang ke masjid sebagaimana sunnah, kita tidak sembahyang di belakang. Nur Ustaz Zudarin, saya Durin. Tuan bayang, mana ada anak kita ni? Saya tak nampak ni, mana anak kita? Isteri saya selalu tegur saya, abang dah banyak cakap pasal anak-anak ni. Cukup lah bang, cukup macam mana? Daripada ratusannya ada, malam ni ratusan ni. Mana anak umur 32 tahun? Mana dia? Minta maaf tuan-tuan, bukan saja masjid Sayyidina Ali, masjid lain yang saya pergi tuan-tuan. Tuan-tuan ni, minta maaf saya sebut, minta maaf. Tuan-tuan tanya Adam, saya punya pembantu, tanya Abdullah, saya punya pembantu, tengok jadual saya. Every night, almost without fail, every night. 19 hari bulan, malam besok, selepas kuliah maghrib, balik tidur sekejap kat rumah. Sampai rumah pukul 1, 1:30 begitu, tidur sekejap. Besoknya pergi Turun Intan tuan-tuan, 4 hari 3 malam. Turun Intan. Habis Turun Intan tuan-tuan, 21, 22, 23, lepas tu 24, 25 ke Tapak, 4 hari 3 malam. Saya baru balik daripada Bunta tuan-tuan, kali yang lepas di balik Bunta, 4 hari 3 malam. Umur 78 tahun. Bukan saya nak katakan hebatnya, saya tak ada, tetapi saya cuba. Saya agungkan Allah. Saya cuba nak lantik diri saya, nak tekan diri saya, nak educate diri saya, nak tarik diri saya, supaya saya agungkan Allah. Saya kata, ahabaikumullah. Kalau dah umur macam saya 78, tak terasa sayang Allah, tak rasa rindu pada Muhammad. Macam mana tuan-tuan? Umur 28 ni, kawan saya semua dah tak ada. Harun ni tak ada. Hasan dia tak ada. Ismail tak ada. Hashim Yahya ada. Manusia sangat-sangat ni. Dan Datuk Isa Harun pun tak ada. Tinggal saya di raya. Saya ingat saya pun tak berapa lama lagi. Mungkin mingguan, mungkin bulanan saja tuan-tuan. Umur 78, zone umur saya ni, di age bracket umur saya ni, hampir dah 90% dah tak ada kawan saya. Tinggal saya dan beberapa orang saja lagi. Saudara, juga masih tak mau membesarkan Allah, juga masih tak mau melangkah ke masjid, juga masih tak mau tunjuk contoh kepada anak-anak, termasuk isteri kita, contoh kita sebagai seorang Muslim. Saya sebenarnya, I don't have reason to come here, tak ada reasons. Tapi pasal ada 2 perkara ni. Satu dakwah, satu lagi saya cuba dengan kawan-kawan membuat konferensi Fatimah. Kebetulannya berlaku di negeri Pahang. Satu-satu institusi tak pernah ada di Malaysia. Mungkin dalam dunia tak ada. Institusi ini mengajar menjadi manusia datang kerana untuk belajar bagaimana tinggal di Allah. Jadi itu menyebabkan Fatimah itu is only meant to teach you, tapi apa? Benda
Tu, maka akhiru kali dakhala. Maka akhiru kali la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang mati kalimat akhir la ilaha illallah, Allah sudah syurga kepada mereka. Dan kita bagi tahu anak umur 3 kita. Apa yang kedua kita bagi tahu anak kita kita yang tiga tu. La ilaha illallah. Aku nak saksi. Aku nak saksi. Sesungguhnya ada Tuhan yang disembah Allah. Saya nak beritahu tuan-tuan, tahun lepas saya diminta memberikan kursus motivasi selama 2 jam setengah kepada guru-guru dan juga PIBG, guru-guru dan PIBG saja di satu hari sebuah negeri Islam. Saya bersyah 2 jam. Semua belah cikgu dan saksi dan segala sesuatu. Sebab cikgu-cikgu datang daripada dengan perempuan. Apa yang saya cakap tulis, saya tak tulis semua. Memang cikgu satu, polis satu, askar satu. Sono. Kita cakap dengan dia, dia serius. Dia take notes, dia jot down notes. Okey. Habis dalam 2 jam, saya dibawa makan nari. Makan nari, pengetua, perundangan, kursi PIBG, semuanya ada sama dengan lain makan nari. Betul juga. Atas inisiatif Ustaz dan Ustaz yang mengajar di sekolah ini, pelajar ini diimtihan, diuji secara demonstrasi bagaimana cara sembahyang subuh 2 rakaat. Menekankan ialah rukun dan rukun fi'li. Yang rukun sembahyang, rukun qalbi dia dengan Allah, kita tak tahu. Rukun qawli dan satu lagi rukun fi'li. Imtihan, ujian anak-anak. Kita tahu Allah, kita tahu anak-anak uji. Dan ujian itu tuan-tuan puan, anak-anak ini diletakkan pada 3 kategori. Yang dia akan boleh bersubuh dengan rukun qawli okey, dengan rukun fi'li, rukun fi'li okey, dia tak dalam kategori A. Yang tak boleh 50-50, dia letak dalam kategori B. Daripada 3 kategori yang paling ramai sekali kategori C. Apa pengetua tu bagi tahu saya tuan-tuan? Doktor, bukan saya sayang, senang mengucap pun tak boleh keluar buku tu. Mengucap pun tak boleh. Tuan-tuan cuba cek cucu-cucu anak-anak kita macam mana mengucap. Kalau asyhadu tak betul. Asyhadu Allah ilah tak betul. La ilallah tak betul. Wasyhadu tak betul. Anak tak betul. Anak tak betul. Nuntut satu syahadah. Muhammad kalau Muhammad Rasul tak betul. Macam mana? Saudara, bagi kepada tarbiyah ibu. Ibu-ibu yang tidak daripada janin mendidik anak melalui saluran yang Allah sediakan, saluran semula, the channel of nature, the natural channel. Anak akan saya bacakan 36 tahun sama kan. Tahun 36 tahun 1,2 satu dulu. Kalau dah sama tapi mesti 1,2. Takkanlah saya punya data tak betul. 1,2 juta data saya 1 juta. Masalah bagi nama sama kan. Bila bekerja dengan kerajaan atau swasta sama kan dijadikan bina insan. Bina insan kita kaum kata tu. Tuan-tuan dengar bina insan. Sebelah di bawah. Di mana-mana pun bina insan biasa. Okey. Terus ada kita dalam subjek. Dalam saya 36 tahun 1 juta
Saudara yang tak boleh baca Quran, yang tak boleh baca Quran, nanti saya tak boleh baca Quran dengan betul. 90%. 90%. Kita kasih kita tak ada. Terus banyak-banyak Fatihah. Berapa yang baca Fatihah? Kalau Alhamdulillah Rabbil Alamin. Berapa ramai orang tak boleh sebut ha. Alhamdulillah tak boleh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alamin. Alhamdulillah sebab hujungnya tuan-tuan akan makan dan nak mati suku. Tuan-tuan, saya semua di suku tuan nak tahu ya. Kalau ni ada orang pasal saya itu suatu suku. Masya Allah tuan-tuan. Umur dia dalam 60 tahun Nabi tahu. Dia pernah ada di suku. Nak didik anak macam mana? Nak didik isteri macam mana? Isteri nak didik anak macam mana? Isteri nak jaga tuan-tuan madrasah dalam rumah kita macam mana? Kalau suami tak pernah dengar man ada di sukun. Balik. Yang ketiga, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wahai anakku, kita nak saksi, aku nak saksi Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan ya. Tuan-tuan kenal Nabi Muhammad? How much you know about a person named Muhammad? How much do you know? Can you stand up here for 10 minutes and talking about Nabi Muhammad? Panggillah tuan perempuan kat sini, berdiri kat sini, cerita Nabi Muhammad. Tuan-tuan 5 minit, tuan-tuan 5 minit cerita Nabi Muhammad. Apa kita nak cerita? Tuan-tuan bagi tahu, dia tak pernah baca buku Nabi Muhammad, tak pernah baca Muhammad, tak pernah duduk majlis tentang cerita tentang sirah, tentang sirah, tentang cerita Muhammad. Lagi tak pernah 30 kali pun tak duduk dalam majlis mendengarkan soal Mi'raj. Apa lagi sama dia? Lagi belum dah belum itu azan nak azan kan kita saksikan kita saksikan kita saksikan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله
سيدنا محمد نسيب قدر والشهادة ربها والعرض المقال محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Datuk, sampai 7.30 tu ayat 35 itu saya ambil 1 jam. Boleh tahan ke? Puan-puan boleh tahan? Boleh tahan, boleh tahan. Sudah ada sampai Nabi Muhammad riwayat Dr. Ibrahim. Ismam rijlaiha fasumal jannah. Disebut berpatilah dan dapatilah kedua kaki ibumu. Apati kaki ibumu, kerana di situlah syurga bagimu. Rapati kaki ibu untuk kecium kedua kaki. Dan sebelah perapatan. Di situlah letaknya syurga. Tuan-tuan ya, ada anak umur 20 tahun saya suka cerita hadis ni, tapi tak ada. Apa hadis tu bunyi, tuan-tuan? An-nazaru ila wajhil walidain ibadah. Hadis tu kata melihat wajah dan ayah ibadah. Dalam program saya kita dengar sampai saya. Dia buat dengan 4 age 60. Anak datuk orang besar, tuan-tuan. Dia cakap Melayu pun tak pandai orang Melayu, tapi cakap orang putih dia. Ikut sama macam saya 4 hari 3 malam. Sama macam ujung lagi satu orang ada geras itu sambut ada sambut. Satu sambut pada diri, satu sambut pada mak, satu sambut pada ayah. Tulis ke satu format yang dah ada tulisan mak dan ayah, ini data saya nak bagi 1, 2, 3, 4 dan dia tulis, kita bagikan dia envelope, seal dengan seal. Tuan-tuan ada understand? Jadi kalau 3 hari sampai rumah dia, bila dia balik ke rumah pun buat tu kan sampai janji setia dia mak dan ayah pada dirinya. Tuan-tuan nak tahu satu budak keempat Datuk tak Melayu pun pelak itu kan. Apa kata? Saya kata Sil, I don't want to see it. I don't want to see whatever that you have written. I don't want to see it. It's biasa, Kena tahu, saya tak tahu. Susah juga. Tak mau masuk dalam betul. Tengok saya. Tuan paksanya saya bantu apa yang ditulis. Apa dia tak? That I am hopeful one day you'll be standing right in the middle of the road. You know that what I'll do? I will drive as fast as I can. The car reaching, I don't know how many speed hours, kilometer per hour. I will hit you and make you die. Satu pagi saya agak bawa di jalan, saya akan buka sesuatu yang saya mungkin saya akan hit, saya akan langkah dan dengan menemukan izin Allah Bapa dan mati. Macam mana? Perempuan jangan fikir anak-anak kita sayang kita. Kalau sayang kita, kalau sembahyang, kalau dia tak sembahyang, dia tak sayang kita. Kalau anak tak sembahyang, dia tak sayang kita. Kalau anak tak sembahyang, dia tak sembahyang kita. Sebab selepas sembahyang dia kata Allahumma firli dhunubi wa walidayya warhamhuma ma rabbayani shaghira. Itu doa dia. Anak tuan-tuan berdoa, saya nak tanya, agak-agak doa. Doa yang sama. Allahumma firli dhunubi wa walidayya warhamhuma ma rabbayani shaghira. Kalau anak kita doa ini, nanti saya mati, tuan-tuan, yang mengikuti mayat ada 3 perkara. Tuan-tuan mati, puan mati, macam dia perempuan mati. Yang mengikuti mayat ada 3 perkara.
Apa dia yang mengikut mayat? Hartanya, keluarganya, dan amalnya. Harta dan keluarga akan balik. Harta dan keluarga akan balik semua ke rumah masing-masing. Tapi yang mengikuti mayat di alam barzah ialah amalnya. Macam mana amal anak kita tak tahu macam ni? Macam mana amal anak kita pagi tadi? Yang dah habis SPM, dah 3 tahun dah habis SPM. Duduk di rumah. Kerja bulan berhenti, kerja 2 bulan berhenti, kerja 3 bulan berhenti, buat rumah. Jadi liabilities. Tuan, orang ibu yang mengadu kepada saya, tak tahan tengok anak-anak 2 orang dekat rumah, tuan. Duduk SPM, tak kerja, duduk. Duit. Macam mana tuan-tuan? Ingat tuan-tuan, ibu mesti ditolong untuk menjadi pengajar yang berkesan, membantu ini adalah suaminya. You have no way at all in raising your children. Inilah yang kita kena fikir, tuan-tuan. Kena fikir untuk baik. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wahai anakku, wahai cucuku. Sebenarnya Muhammad itu pesuruh Allah. Aku naik saksi. Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Siapa Nabi Muhammad? Boleh tak saya cadangkan? Tuan-tuan buat, saya tahu buat. Saya dah mengingatkan dia. Saya nak mengingatkan tuan-tuan buat. Apa dia? Berselawat ke atas Nabi. Saudara-saudara, berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan berselawat. Satu selawat. Allah berselawat. Man shalla alaihi wahidatan sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wahidatan sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berselawat ke atasku sekali, aku Allah akan berselawat ke atasmu 10 kali. Man shalla alaihi mi'atan sallallahu alaihi alfa. Berselawatmu 100 kali, Allah akan berselawat kepada orang yang berselawat 1000 kali. Bayangkan tuan, Allah berselawat ke atas orang yang berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sih kali ada 2%? Satu bapaknya ialah man shalla ayat min kulli yawmin alfa marrah za'ama katibuhu katifi al jannah. Siapa yang berselawat ke atasku 1000 kali dalam sehari? Tuan-tuan dengar ni. Perempuan, siapa yang berselawat ke atasku satu hari 1000 kali, mereka akan masuk syurga bertemu bahu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah. Mereka akan masuk syurga bertemu bahu dengan, bukan dengan Jibril, bukan dengan Nabi Adam, bukan dengan Nabi Nuh, dengan Nabi Muhammad. Masuk syurga bertemu bahu dengan Nabi Muhammad. Katifuhu katifi ala babil jannah. Bertemu bahu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak kita ni tuan-tuan, tuan-tuan masuk syurga, bimbang-bimbang tuan-tuan masuk syurga, anak tak masuk syurga. Jadi macam ni. Anak tolong mama, tolong. Ada tangan tak boleh pergi, ada kaki tak boleh pergi, ada mulut tak boleh cakap. Sebab pendidikan yang awal tadi, kita bantu isteri kita berasa tempat semua di anak menjadi anak yang saleh. Baik. Yang akhirnya, man shalla alaihi alfa min kulli yawmin alf marrahu jazadahu ala an-nar. Siapa yang berselawat 1000 kali, Allah akan mengharamkan jasadnya daripada disentuh oleh api neraka. Allah tuan-tuan,
Siapa yang bersalawat 1000 kali, Allahumma salli ala Muhammad. Panjang-panjang tuan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tabaya. Sayyidina Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Pengalaman saya sekali dalam 13 minit atau 14 minit. Buat tuan. Siapa yang berselawat ke atas Nabi sekali, jasadnya tidak disentuh oleh api neraka. Maknanya mereka ahli syurga. Sebab itu pendidikan di alam pendidikan selenggarakan isteri kita dengan yang berikan oleh ibu antaranya lakukan untuk merasakan hebat menjadi Muhammad, merasakan seronok berada di bawah payung kenabian Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan berikutnya, hayya salat. Ini yang besar tuan, tak semua yang kawan saya teman-teman yang selebriti bagi tahu banyak kali banyak macam-macam ni. 85% orang Malaysia yang Islam utamanya tak ada salat. Ini patutnya pesan ada salat. Sebab itu tuan, masa kita mengandung banyak salat, qiyamul lail, banyak tahajud, banyak taubat, banyak sembahyang hajat, banyak sembahyang witir. Bagi tahu menantu kita yang sedang mengandung. Nangis pada Allah. Nangis pada Allah. Nabi Muhammad SAW tak bertinggal, tak pernah tinggal. Abu Bakar tidak tahajud, Umar Khattab tidak tahajud, Osman bin Affan tak pernah tinggal tahajud. Ali, Sayyidina Ali macam ni. Sayyidina Ali tak pernah tinggal tahajud. Dari mana? Apa susah tahajud? Ada orang tak pernah tuan-tuan, umur 70 tak pernah. Saya ingat dulu tuan-tuan, tahun dulu saya pusing kepala. Pusing saya. Saya, tuan-tuan dengar nama-nama ni. Ustaz Osman Ibrahim, Badrul Amin, Roslan Kasim, Ustaz Nasuh, Ustaz Hasan Ali. Pusing. Masa itu qiyamul lail. Kita buat semai tasbih tuan-tuan. Katanya hampir 99% orang tak pernah dengar semai tasbih. 99% tak pernah dengar semai tasbih. Nabi kata ada satu salat, kami setiap malam sekali. Boleh sebut sekali. Habis sebulan sekali. Tak boleh sebulan kali. Setahun sekali. Tak boleh setahun sekali. Semua hidup sekali. Sahabat apa yang saya Rasulullah. Nabi bersabda. Saya kira nak mengatakan tuan-tuan semua tahu. Saya penceramah, pendakwah, saya kena engagement tak boleh. Tuan-tuan apa yang mesti sekalian. Saya nak bagi tahu orang rumah itu yang sudah berumur akil balik daripada 6-7 orang, seorang tak meninggalkan rumah itu dan tidak akan masuk ke rumah itu. Yang tidak salat itu berdakwah dan apa jadi kalau malaikat tak masuk rumah? Apa jadi kalau malaikat rumah?
Pada sibuk macam mana tuan-tuan dipilih oleh Allah untuk berada di pembalikan. Saya lah tuan-tuan, saya Hasan Nafi dipilih oleh Allah untuk berada di pembalikan maut. Tuan-tuan, malaikat kat rumah ni, bila malaikat kat rumah, pengisinya ialah syaitan iblis. Imagine nak putus nyawa, tuan-tuan, nak putus nyawa ni, iblis dengan syaitan bersama kita. Malaikat berahkan tidak ada bercerita. Adalah asal Pakcik TikTok. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Malaikat ada kau. Jangan ada ahli keluarga yang tidak salat. Saya juga mengatakan saya, maka tuan-tuan, mana solat Hasan Nafi? Mentara solat kemudian berpakaian haram. Siapa yang meninggalkan solat dengan sengaja, maka telah kafir terang-terang lagi. Hadis yang Nabi sangat bunyinya, al-ahli baina wa bainahumus salat. Faman taraka. Dari sisi Allah kepada makhluk yang namanya insan dicipta berdasarkan solat. Hubungannya berdasarkan solat. Siapa yang meninggalkan solat dengan sengaja, maka telah kafir terang-terang lagi. How many kafir there in our respective homes? Saudara yang sekalian dia, mari kita bertaubat. Wanita yang mengandung, dirikan alam dan dirikan seterusnya, pastikan salah satu aktiviti adalah taubat. Bangun pagi salah satu banyak pengisian yang lain semacam surat. Sudah taubat diri ada ahli lain Ta'ala. Sesuai yang sunat taubat 2 rakaat Allah. Hayya ala salat, hayya ala falah. Marilah ke berkejayaan. Wahai wajuku dikejar, muka dikejar. Hayya ala falah, mari ke berkejayaan. Wahai wajuku, berjaya wajuku. Al-falah is to be the success. Dunia pun berjaya. Sampai alam mati. Hayya ala falah. Seluruh pendidikan yang ibu-ibu sebagai ketuan madrasah dalam keluarga, madrasah ketuan pokoknya akarnya Allah Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Sakit pun Allah Maha Besar. Hilang anak yang dilahirkan itu hati Allah Maha Besar. Ibu itu di Allah Maha Besar. Jadi tuan-tuan, saya nak mengakhirkan ini. Lalu tuan-tuan, cerita mengenai wanita sebagai tonggak dalam keluarga. Walaupun semua dalam kita yang hadir ini sudah berlalu, tapi tuan-tuan wakilkan kepada anak bercucu-cucu supaya ada proses collaboration antara ayah dan mak untuk pendidikan daripada alam rahim, alam bayi, alam kanak-kanak yang belum tentu alam remaja. Saya bercerita tuan 3-4
ceramah tentang alam remaja ni, yang saya dapat informasi daripada ibu-ibu yang datang menghadiri kuliah-kuliah saya. Memang sudah hebat. Kalau saya cerita saja cerita derhakanya anak kepimpinan. Nombor dua, bagaimana kita tentang wanita sebagai madrasah yang paling unggul untuk keluarga. Tidaklah wanita itu begitu berilmu. Orang jahil, kita tak amat jahil, sudah tidak menerima orang jahil. Orang jahil dalam ilmu agama. Nama ilmu agama ni ilmu naqli. Allah tidak menerima manusia yang jahil naqli untuk memasuki syurga Allah SWT. Janganlah masa kanak-kanak dijahilkan. Janganlah masa remaja mak bapak menjahilkan. Janganlah masa dah sudah dewasa mak bapak menjahilkan. Apa menjahilkan? Mak bapak datang ke masjid tak bawa anak tau. Bawa kereta, seorang aja kereta, 3 orang lagi tak ada dalam kereta. Macam mana? Tuan-tuan datang kemari tuan-tuan, ada anak tuan-tuan, anak ada cuti anak-anak dekat rumah, ada 3 orang anak, tak bagi tahu pun. Malam ni ada program, tak bagi tahu pun. Dalam kepala tuan-tuan, aku bagi tahu pun dia tak datang, aku tak bagi tahu pun dia tak datang. Tak kena wah gitu. Tuan-tuan risau dah. Yang ketiga, selain daripada ilmu, ialah amal. Ilmu amal. Wanita hidup dengan diri dan suami beramal. Tak mahu dah tuan-tuan. Tengok TV, tengok drama, tak mahu dah. Anak tak boleh dibesarkan dengan suara drama. Anak tuan-tuan tak boleh didramajakan dengan suara drama. Dan artis-artis drama tak boleh. Saya tak tengok TV tuan, Datuk, saya tak tengok TV. Tapi saya boleh cerita tentang the feud antara Trump dengan Presiden Xi daripada China. Saya boleh bagi syarahan 2 jam tu dengan detail sekali. Saya boleh bagi syarahan tentang BRICS Nation. Apa ni BRICS Nation? Dalam 5 tahun datang, tentang penguasaan ekonomi dunia yang akan diteraju oleh the BRICS Nation. Saya boleh bersyarah. Jadi saya duduk di depan TV, saya rasa bersalah sangat. Saya rasa sangat bersalah. Okey. Sebab itu amal. Isteri dan suami mesti duduk contoh amal. Waktu anak-anak terumah kanak-kanak. Kanak-kanak ni tentu ada fotografi main. Tengok mak ni selalu duduk ni. Nangis. Dia pun lama-lama tercari-cari. Kenapa aku selepas yang berkata nangis. Dia cari. Dia akan jumpa. Dia akan mati pukul. Tapi kalau tengok mak dia tuan, mak dia tak kisah. Rumah dekat dengan masjid tak kisah. Tak pernah sebut, tak pernah minta anak dia pergi ke masjid. Tak kisah. Anak buat apa tak kisah. Buat tadi dia pukul 5 atau pukul 1 malam tak kisah. Saudara-saudara, kita kisah. Perempuan sebagai sah unggul dalam keluarga, Nabi kisah ekstra besar tentang perangai laku anak-anak kita. Yang keempat tuan-tuan, saya kata tadi ilmu amal.
Barulah yang keempat itu muncul iman. Yang kelima pula, yang kelima itu barulah muncul iman. Imanlah yang menyebabkan sebelum azan anak sudah ada di sini. Sebelum azan subuh, anak-anak di sini sebagai daripada kita duduk berdiri di saf yang pertama ni. Pasal iman. Bila iman, kaki jadi ringan, tidak jadi berat. Tuan, ada teman-teman yang duduk yang menjadi namanya kawan kepada masjid, 40 rumah di utara, 40 rumah di selatan, 40 rumah di timur, 40 rumah di barat, tak datang lagi ke masjid ini. Datang lagi dia. Fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri, kata Allah. Tunggu hingga aku mendatangkan balasan aku kepada mereka. Tunggu hingga aku mendatangkan balasan aku kepada mereka. Allah kata pergi. Allah yahdi qauman zalimin. Allah tidak hidayah kepada yang tak ada tauhid. Rumah dekat masjid, mereka dimasukkan dalam kumpulan fasik. Tuan-tuan, neraka, perempuan neraka yang jadi kerak kepada neraka ni orang-orang kerak. Atasnya orang kafir, atasnya tuan-tuan barulah orang fasik. Dan akhirnya yang kelima, tuan, saya haraplah macam ni untuk anak, untuk emak, untuk ayah, jangan tinggalkan masjid. Subuh di sini, zuhur di sini. Saya tengok tempat ini pun sebenarnya kebanyakan dah retired. Most of you are retired. Biar mati kat masjid, biar mati melangkah ke masjid, biar mati dalam sujud di masjid, biar mati sedang menangkap takbiratul ihram, biar mati. Jangan mati di warung, tuan-tuan. Mati di kedai kopi. Jangan mati tengah mengutuk satu-satu kumpulan. Jangan mati tengah melaga-lagakan orang. Jangan, tuan-tuan. Jangan mati memutuskan tali silaturahim. Ada orang, tuan-tuan dan puan, 17 tahun tak tegur mak mentua. Betul, tuan-tuan. 17 tahun tak tegur mak mentua. Macam mana nak mati? Bagi tahu mana nak mati? 17 tahun tak tegur mak mentua. Tak tegur mak mentua. Macam mana nak mati? Boleh tak tuan-tuan mati dengan tuan-tuan terputus hubungan silaturahim antara seorang dengan seorang, terutama yang ada kaitan by marriage? Ibu mertua kita, mak kita tak batal semayang, walaupun dah bercerai, tak batal semayang. Macam mana? Saya tengok tuan-tuan, satu lagi adik-beradik bergaduh ke, adik-beradik. Hadis pendek mengatakan la tadkhulul jannah qati'. Kamu tidak akan masuk syurga kalau kamu memutuskan silaturahim. Sambunglah. Besok pagi malam ni tuan-tuan, tuan-tuan kena jalin seakrab-akrabnya silaturahim dengan suami masing-masing. Malam ni sebelum melelapkan mata, salam suami, cium tangan suami, dakap tubuh suami, bisik kepada suami, abang, kita jadi ahli syurga, bang. Abang bawa saya ke syurga, saya pegang pimpin anak ke syurga bersama anak-anak kita, bang. Tuan-tuan, have you ever told your wife that you got to become men and women of syurga? Kena, kalau tidak macam mana? Macam mana tak beritahu dia? Syurga. Okey. Jadi dalam hubungan ini, saya nak pergi akhirnya di Kampung Lebu. Minta sikit masa sikit. Di Kampung Lebu, Bentong Pahang, sebagaimana tadi Imam Dua tadi menyebutkan masa mengenalkan saya, satu pembangunan yang besar sedang berlaku di tanah 7 ekar. Tanah 7 ekar ini milik Majlis Agama Islam Pahang. Tanah 7 ekar ini diwakafkan oleh sepasang suami isteri, orang Temerloh. Isterinya senior lawyer, umur 57, senior lawyer, very senior lawyer. Suaminya consultant, management consultant.
mewakafkan tanah 7 ekar, value tanah yang diwakaf, yang dia hilanglah wakaf yang dapat apa dah? 1,2 juta ringgit tepi jalan. Apa ni wakaf? Macam mana saya terlibat? Saya orang Selangor, tak faham. Saya orang Selangor. Macam mana saya terlibat? Satu hari saya bagi kuliah subuh di MTJ. Tentu MTJ. Apa ni MTJ? Masjid Temerloh Jaya. Sembilan subuh sama dengan saya dah bagi kuliah maghrib di sana, dah bagi kuliah subuh di sana, dah bagi kuliah duha di sana. Kuliah maghrib tuan-tuan saya tengok dengan mata kepala saya. Sampai tak nampak dan boleh kata tak nampak kapet ni ditutup oleh manusia. Macam mana orang boleh buat? Tapi tak apalah. Habis saya kuliah subuh, sepasang suami isteri tunggu saya. Saya tak kenal dia kenal saya. Apa dia kata? Pendek cerita. Doktor, dia kata, saya nak wakil lama dengan isteri, nak jumpa doktor. Tapi isteri saya malu-malu. Hari kami paksa diri kami menjumpa doktor sampai kuliah subuh ni. Apa dia? Kami nak wakilkan 7 ekar tanah di Kampung Lebu, RTP Kampung Lebu. Milik saya, milik nama suami dia. Saudara, dengan syarat, dari syarat dia, saya akan wakaf ke Dr. Hasan Ali. Dr. Ali sanggup menjadi mutawali. Mutawali saya, kami yang membangunkan, kami yang menguruskan, kami yang mengisi program. Bila siap Jun tahun depan, kami mengisi ada 7 jenis program. 6 program terpendek, 1 program terpanjang. Denda saya isi, denda saya bangunkan, denda saya urus. Kalau Hasan Ali, dia kata kalau tak setuju, kami bukan buatan ini. Jadi saya pun setuju. Pewakapan cepat untuk revision dalam sebulan setengah. Namanya sudah potong, nama dalam keadaan sudah sabar. Majlis akan fahamkan sikit mutawali. Mutawali apa dia? Tadi membangun, mengurus dan program. Bila siapa dikeluarkan oleh majlis Islam, faham sikit mutawali. Alhamdulillah, ikan saya betul. Supaya ada catatan Allah. Tuan-tuan berminat mati menjaga ilaha illallah. Tempat yang namanya Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Kompleks Anjung Husnul Khatimah terkhusus untuk berkenaan suami, isteri, anak-anak seawal anak-anak sekolah rendah. Datang seminggu, cuti sekolah, sekolah menengah, datang seminggu, datang seminggu, anak dewasa, datang seminggu, orang-orang warga emas, datang seminggu, orang umur 60 tahun, datang seminggu, orang umur 50 datang seminggu. Cerita apa datang seminggu? Macam mana cara dia nak mati mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Satu saja subjek yang kita ajar dalam masa 1 minggu, tuan-tuan. Mati mengucap la ilaha illallah. Nak jadi polis ada training, nak jadi askar ada latihan, nak jadi guru ada latihan, nak kita tuan-tuan nak berniaga ada latihan, semua ada latihan. Tapi nak mati mengucap la ilaha illallah, mati Rasul Khatim, apa latihannya? Jangan bagi tahu apa latihan yang tuan-tuan dah ikut. Inilah tempatnya. This is the only place in the whole Malaysia, maybe the whole world. Satu tempat belajar, mengisi, mentarbiyah manusia agar mati mengucap la ilaha illallah Muhammad. Inilah tengok kami. Tuan-tuan bagaimana? Tuan-tuan simpati kepada kami. Fasa 1 menelan belanja 13.8 juta. Tuan-tuan, saya bawa buku ni. Tuan-tuan, saya dah tulis 40 buku kan? Saya dah tulis 40 buku, saya bawa buku ni tuan-tuan 3.5. Dengan sumbangan berbagai-bagaian dengan buku ni kita hampir 5 juta ringgit, tuan-tuan. 5 juta. Itu yang menjadi seed capital yang membangunkan kompleks Al-Fatmah. Kami memerlukan sumbangan, tuan-tuan. Betul-betul memerlukan sumbangan. Dan program itu dipaham, dibentung. Daripada sini 1 jam 5 minit, 1 jam 10 minit. Hai. Bukan Selangor, bukan di Kelang. Bukan, dibentung, dipaham. Betul. Tuan-tuan tak kesian dengan saya. Mesti ilmu tu 8 tahun.
nak mendirikan kompleks Al-Usul Khatimah. Saya sendiri dengan apa yang saya ada, saya bagi. Sampai masanya lah saya minta Masjid Sayyid Ali bangunkan bersama. Yang ini tuan-tuan nak tahu tuan-tuan, insya-Allah tempat ini akan tulis nama saya di pintu syurga. Orang yang datang namanya tertulis di pintu syurga. Orang yang mengajar namanya tertulis di pintu syurga. Orang yang belajar namanya tertulis. Sebab kita nak mati mengucap la ilaha illallah sebagai precursor untuk memasuki syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan puan, insya-Allah ni nanti tuan-tuan keluar, nanti tolong tuan-tuan dapatkan ini. Ini namanya wakaf sekeluarga. Ini adalah wakaf sekeluarga. Ini wakaf, tuan-tuan baca yang putih ni dengan surat daripada tuan-tuan. Tuan-tuan baca yang putih, tuan-tuan boleh buat yang merah jambu ni. Merah jambu ni ada 10 nama. 10 nama pakcik, mak, datuk, nenek, moyang, mak bapak kita yang telah meninggal dunia, terutamanya kita nak menjadikan mereka pewakaf-wakaf. Anak-anak mereka ambil nama mereka, sampaikan di sini pewakaf. Dan ada satu RM. Berapa RM nak diwakafkan untuk 10 nama? Terserah kepada tuan-tuan, terserah kepada bicara, tuan-tuan, terserah kepada keikhlasan. Tuan-tuan, RM itu kita niatkan yang ini adalah untuk seluruh nama wakaf. Dengan tuan-tuan sebagai anak, sebagai cucu mengambil tindakan ini, tuan-tuan membantu mereka meringankan seksa kubur. Kalau ada mereka yang sedang menjerit melolong dalam kubur sekarang ni, tujuh anak dan cucu membantu mereka diwakafkan agar mereka dikeluarkan daripada selai insan yang diseksa di alam barzakh. Tuan-tuan, ni senang aja, baca aja, tuan-tuan baca, tuan-tuan dapatkan dekat luar nanti. Kat luar nanti, sahabat saya dekat luar sana. Adam ada dekat luar, Abdullah dekat luar. Kita ada Zuraidah ni. Zuraidah sedang apa ni, mengedarkan muslimat ni. Nombor 2, tuan-tuan nampak nanti, tuan-tuan keluar nanti. Ini namanya macam voucher, tapi kita panggil sijil wakaf tunai. Sijil wakaf tunai. Inilah channel tuan. Inilah channelnya saya pusing satu negara untuk mendapatkan sekarang ni 5 juta ringgit bagi mulakan program. Tak ada bantuan mana-mana tuan-tuan. 5 juta ringgit kami lah. The dollar, the sweat. Inilah dia. Dengan tangisan kami, dengan tangisan teman-teman dan sahabat-sahabat, kita bangunkan kompleks Al-Usul Khatimah. Sijil wakaf tunai. Kita tengok nanti di atas meja, ambillah sekali dua. Ambillah sekali dua. Sebagai tanda kita duduk dalam satu majlis, memikirkan tentang masalah diri kita, masalah keluarga kita, masalah anak-anak kita, agar terurai masalah. Nampak gambaran macam mana masalah itu akan disolve Allah SWT dengan kita mengambil sekeping, 2 keping, 3 keping, namanya sijil wakaf tunai di luar di sana. Kemudian tuan-tuan nampak, insya-Allah saya harap ni buku. Buku yang pertama tuan-tuan, ni saya tulis buku ni 40 buku, ini 3 buku yang terakhir. Dan dan tuan 1 minit lagi. Buku ni tajuknya ialah Khidmati Ayah Bonda hingga Akhirat. Khidmati Ayah Bonda hingga Akhirat. Tuan-tuan